dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang melihat, mendengar, sambil tu boleh juga menonton saya. Dan nama saya Muhammad Azmi bin Abdul Rahim. Hari ini, malam ini, sebenarnya kita nak membincangkan satu topik yang bagi saya perlukan cukup perhatian dan cukup apa yang kita panggil sebagai satu topik yang sangat yang orang cukup berminat lah. Ramai orang berminat. Okey, pertama sekali untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada hari ini, yang ada, kita sedang menantikan untuk orang semua masuk. Jadi sambil-sambil tu kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok pasaran. Kita pun akan review market. Kita akan tengok market, keadaan market. Semua market macam mana kan. Okey, so bagi yang baru hadir, baru tiba, saya ucapkan selamat mendengar, selamat melihat, dan ini adalah rakaman. Kita ada buat rakaman. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan berminat nak tahu tentang pasaran ke, berminat nak tahu tentang ni ke, insyaAllah, dan yang mana-mana yang berminat nak membuka, mana-mana yang berminat untuk membuka akaun bersama dengan Momo Malaysia, boleh hubungi saya, boleh DM saya. InsyaAllah saya akan bantu tuan-tuan dan perempuan untuk buka akaun pelaburan Momo Malaysia. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, hari ini, pada malam ini 19 bulan 12, sebenarnya kita dah nak masuk ke dalam satu fasa. Biasanya bulan 12 ni kita akan memasuki satu fasa yang dia panggil sebagai dressing, ataupun ini adalah fasa kita nak tutup buku lah. Dalam fasa tutup buku ni, kadang-kadang ada yang masuk pasaran tu, salah satu sebab dia nak pump market, lepas tu nanti di hujung dia nak take profit. Ataupun ada yang masuk market pada waktu-waktu ni dia nak dapatkan keuntungan yang pantas. Ataupun ada yang masuk pada waktu-waktu ini sebab dia nak buat position untuk tahun depan. Apa pun tujuan kita masuk market pada waktu bulan 12 ni, biasanya kita kena berhati-hati sikit. Sebab bulan 12 ni adalah bulan cuti. Bukan cuti Malaysia je, overseas. Di luar negara pun memang banyak bercuti pada waktu ini. Di mana kita dapat lihat di US, kita ada cuti Christmas, kita ada Thanksgiving punya holiday, dan kita juga ada beberapa lagi holiday lain yang berdekatan dengan tarikh kita ni nanti. Jadi bersiap sedia, pasaran brace the impact lah. Kita kena bersedia untuk berhadapan dengan pasaran yang berbeza sikit dengan pasaran-pasaran yang biasa kita hadapi. Kalau di Malaysia kita biasa cuti antara cuti kita yang terkenal adalah cuti hari raya. Tapi di luar negara ni Christmas tu menjadi dia punya main holiday. So tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tengok di depan tuan-tuan dan perempuan ni, ini adalah platform Momo, di mana platform ni kita boleh tengok market US, kita boleh monitor market US, dan kita boleh lihat apa keadaan pasaran US pada malam ini. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, pada malam ini market US berada dalam keadaan yang kita panggil okey lah, tak ada masalah. Dan market US juga kalau kita lihat di sini, berada keadaannya cantik, tidak orang kata apa merisaukan seperti yang kita kadang-kadang tengok dalam berita semua kan. Tapi dan dalam masa yang sama juga pasaran, kalau kita tengok kalau kita tengok overall market pun semuanya berada dalam keadaan yang okey dan selesa. Dan tuan-tuan dan perempuan, untuk maklumat tuan-tuan dan perempuan, hari ini, malam ini, kita sebenarnya nak membincangkan satu topik. Kita nak berdiskusi lah satu topik. Apakah perancangan portfolio kita pada tahun hadapan? Jadi, bila kita bercerita tentang perancangan portfolio kita pada tahun hadapan, tuan-tuan dan perempuan perlu ingat, perlu jelas bahawa portfolio untuk tahun hadapan, dia mungkin sedikit berbeza dengan portfolio kita pada tahun ini. Dan sekarang saya cerita dengan tuan-tuan dan perempuan,
portfolio saya pada tahun ini. Pada tahun ini, apa yang saya lihat pada market? Salah satu dia yang saya lihat pada market adalah kita, yang saya jangka untuk tahun ni so sebabkan dah 19 hari bulan, 19 bulan 12, saya buka saya punya jangkaan portfolio. Pertama dia yang saya jangka adalah saham-saham data center. Data center ini akan mendapat perhatian di Malaysia. Ini jangkaan review tahun lepas. Tahun 2025 saya menjangkakan saham-saham data center, dan kita dapat lihat pada tahun ini saham-saham data center mendapat tempat yang baik lah. Tapi ada juga diberi tekanan pada peringkat awal. Pada peringkat awal, saham-saham data center ni mendapat tekanan yang cukup tinggi juga sebenarnya. Tak adalah kata smooth sailing lah. Ada tekanan juga. Namun demikian, secara aggregate dia, ataupun secara, kalau kita kata data center, secara overall sebenarnya tech industry pada 2025 ni tidak memberangsangkan. Jadi apa yang saya boleh cakap untuk jangkaan saya data center 2025 ni adalah hit and miss lah. Maksudnya ada yang hit, ada yang miss. So itu satu. Yang kedua, untuk jangkaan saya pada 2025 hari tu, saya menjangkakan Johor. Tema Johor. Tema Johor. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena tahu tema Johor. Kenapa saya pilih tema Johor? Salah satu sebab dia, saya melihat tema Johor ni sebagai satu tema yang cukup menarik untuk perkembangan ekonomi negara kita, disebabkan peminat-peminat di kawasan Johor ni sedikit berbeza lah. Apa maksud saya sedikit berbeza tu ialah dengan adanya banyak polisi-polisi baru di Johor ni berbanding dengan negeri-negeri lain. Kita dapat lihat biasanya di Johor ni kelebihan dia pada penjualan tanah dia untuk pembukaan data center agak tinggi, sangat tinggi. Dan di situ juga kita dapat lihat beberapa saham-saham yang terlibat dalam data center mendapat tempat. So nanti kita akan review lah. Jadi untuk Johor punya data center ni saya bagi hit lah. Kena dan tepat lah. Okey, yang ketiga, apa yang saya jangkakan yang ketiga, jangkaan saya yang ketiga adalah komoditi, agriculture. Ini antara yang best performing lah. Saya suka best performing, dan saya dapat apa yang kita panggil ini memang the best lah. Kalau tuan-tuan perempuan dapat lihat komoditi, dan untuk tahun ni juga, bagi siapa-siapa yang ada membeli saham-saham yang melibatkan agriculture dan komoditi, saya yakin portfolio anda berada dalam keadaan baik. Okey, so itu contoh-contoh portfolio yang kita gunakan, yang saya develop untuk tahun 2025. Dan yang terakhir, untuk 2025, kita melihat waktu tu saya menjangkakan apa ni nama dia? Kesihatan. Okey, saya menjangkakan kesihatan. So ada 4 yang saya lihat. Pertama, waktu tu kita lihat data center. Yang kedua, kita lihat Johor, tema Johor. Yang ketiga, kita lihat komoditi. Dan yang keempat, ketika itu kita tengok healthcare. Dan alhamdulillah, healthcare pun mendapat tempat yang sangat-sangat baik. Healthcare mendapat tempat yang sangat baik. Sebab apa? Healthcare ketika itu bukan healthcare top glove ke apa semua. Tapi ada jugalah, waktu tu saya fokus kepada 3. Dua saya ambil untuk healthcare provider, 1 saya ambil untuk apa yang saya panggil sebagai healthcare supplier, barang-barang. So jadi bila kita kata healthcare provider, healthcare supplier, untuk supplier ni saya miss, tapi untuk healthcare provider kita dapat hit lah. So ini adalah contoh-contoh portfolio yang kita bina pada tahun 2025. Baik, sekarang ni kita nak cipta portfolio 2026. Okey, kita nak cipta 2 portfolio, ataupun kita nak ada pandangan pada 2026. Jadi saya sebenarnya, kalau tuan-tuan dan perempuan bersama dengan saya sudah cukup lama, saya tidak akan buat sesuatu tu tanpa arah. Arah yang saya nak gunakan pada hari ini, kita akan gunakan
platform Mumu sebagai satu base supaya kita boleh cipta pandangan kita untuk tahun depan lah. Kita dapat tahu tahun depan ni apa portfolio kita sesuai. Okey, pertama sekali kita perlu faham. Tahun depan kita akan berada di second economic cycle lah. Kita akan berada di fasa terawal economic cycle. Dalam fasa economic cycle terawal, kita akan melihat beberapa perubahan. Okey. Sebagai konteks, sebelum saya cerita lebih panjang pasal berkenaan dengan 2026, review untuk 2025. Pengalaman saya dan saya boleh share dengan tuan-tuan dan puan-puan, akhir 2024 dan awal 2025 adalah tahun-tahun yang agak mencabar sepanjang kita mula berdagang dan sepanjang kita mula melabur. Pada akhir 2024, kita berdepan dengan Japan carry trade. Ketika itu pasaran semua crash. Especially Asian market, Japan carry trade. Ini saya bagi tahu, kalau dulu dia menjadi satu apa yang kita panggil sebagai make or break punya situation lah. Japan carry trade. Kemudian pada awal tahun 2025 hari tu, kita berdepan dengan perang pertama, iaitu trade war antara China dengan US. Kita berdepan dengan tu. Dan yang kedua, kita berdepan juga dengan satu peperangan Iran-Israel. Ini adalah antara perang-perang yang besar boleh berlaku di Middle East, tuan-tuan. Dan yang ketiga, kita berdepan juga dengan situasi yang cukup besar sekarang ni, ialah kita dah masuk fasa baru di dalam peperangan di Russia dan Ukraine. So, kita sekarang berada di dalam fasa-fasa. Semua ni kita berada di dalam situasi-situasi yang tahun 2025 ni kita baru rasa lah. Kita baru rasa dan kita sangat-sangat tertekan pada 2025 ni, terutamanya dalam pasaran. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan punya portfolio tidak begitu cantik, saya tak salahkan sesiapa, sebab situasi memang sebenarnya tak cantik. Biasanya untuk peperangan ataupun untuk konflik berlaku, ataupun kita nak dapat isu carry trade ke, isu trade war ni, apa semua ni, semua dia akan berlaku dalam tahun-tahun yang berbeza. Tapi kali ni dia berlaku semua dalam tahun yang sama. So sangat-sangat apa yang kita panggil sebagai sangat-sangat ni lah, berbeza lah. Okey, sekarang ni baik, kita dah buat review kita pada 2025. Sekarang ni kita gunakan platform Mumu. Kita nak check pula apakah review untuk 2026 berkenaan dengan pasaran. Apakah review 2026 dengan pasaran? Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu, pada tahun hadapan kita mungkin melihat beberapa fasa baru dalam pasaran. Pertama dia, kita akan lihat, okey, kita pergi kat United States. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada platform Mumu, gunakan platform Mumu ni, terutamanya untuk platform trading di depan ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi dekat United States, boleh pergi dekat investment team. Okey, tema investment. Kat atas ni, rasa kat dalam skrin tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak ada investment team. Okey, tema investment. Tema investment Okey, tema investment. Okey, tema investment yang ada. Okey, kita tengok di sini tema investment yang ada, yang sekarang ni tengah hangat lah dekat USA. Yang tengah memang mendapat tempat di USA. Kalau kita tengok di sini, pertama dia, kita ada data storage stock. Data storage stock. So, ini adalah data, tempat simpanan data. Dan ni adalah saham-saham yang melibatkan data. Okey, pertama sekali kita tengok saham apa dalam data ni. Yang pertama kita ada Micron Technology, kita ada SanDisk Corp, Western Digital, Seagate Technology, Silicon Motion Tech, Pure Storage dan Rambus. Okey, ini dekat US Number 1 sekarang adalah stock storage data. So ini dia being ranking. Kita rankingkan dia lah. So kita tengok di dalam bentuk saham. Kita bentuk dalam bentuk chart. Kita bentuk dalam bentuk ni. First, kita tengok Micron Tech.
apa keadaan chart Microtek tuan-tuan, ini adalah fasa dia. Tengok ni, bermula daripada April hari tu sehingga sekarang ni, dia dah naik hampir saya boleh cakap 200-300 kali ganja lah tuan-tuan. 203 kali ganda. 100 kali, 200 kali, 300 kali. 300 kali ganda. Okay. So ini satu contoh lah. Data storage. SanDisk pun mengalami yang sama, situasi yang sama. Western Digital ini the longest bull run. Ini tema dia yang kita sedang hadapi. Silicon, Simo, Pure Storage, Rambus. Semua bull run. Kalau kita tengok, ini tema yang pertama di US Di US sekarang ni data storage menjadi kira pilihan lah. Dan kita jangkakan bull run ni akan berkekalan, terutamanya untuk data storage. Disebabkan apa? Apa faktor yang mempengaruhi data storage ni? Salah satu sebab yang mempengaruhi data storage punya isu adalah kekurangan supply ataupun kekurangan supply yang supplier di dalam dunia. Okey, ini dekat US. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tahu atau tidak, dekat Malaysia pun kita ada syarikat yang membekalkan data storage. Baik, nanti saya akan tunjukkan supaya tuan-tuan dan puan-puan tahu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan tahu apa syarikat itu. Okey, itu tema kita yang pertama dari US. Dan yang kedua, kita pergi ke investment team. Yang kedua, kita pergi kat investment team, kita pergi dekat Wall Street Bet. Okay. First of all, tuan-tuan dan perempuan kena tahu, bila saya gunakan tema Wall Street Bet ni, tuan-tuan dan perempuan kena faham apa maksud Wall Street Bet. Wall Street Bet ni ialah tema spekulatif. Tema yang tidak membawa apa-apa carry wave dalam fundamental ke apa tidak. Dia purely spekulatif dan saham-saham spekulatif ni didagangkan kebanyakannya dalam option market. So, jadi kena berhati-hati bila dalam kita melihat tema-tema ni. Kan di US, diorang banyak guna option market. Diorang tak guna the underlying tu sangat. Maksudnya dia tak beli harga pada market price. Biasanya dia akan guna option, pilihan. Okay? So, jadi kalau tuan-tuan dan perempuan biasa dengan market US, kena faham, bila melihat saham-saham contohnya di dalam Wall Street Bet ni, kena berhati-hati supaya dia tidak menjadi satu perangkap lah. Tengok, yang pertama adalah Trump Media and Technology. Okay? Bila kita pergi dekat saham tu, kita tengok saham dia macam mana. Tak cantik mana pun tuan-tuan. Tak cantik mana pun. Kita pergi Rivian, Faraday, Palantir. Palantir is a bit different. Sebab Palantir ni dia baru mendapat satu kontrak yang besar lah. Okay. GoPro, Krispy Kreme Donut, lepas tu American, yang ni American Eagle, Outfitters. Okay, so ini semua sangat spekulatif. Apa yang saya masukkan spekulatif? Spekulatif ni dekat market US dia ada dua tau. Tuan-tuan dan puan-puan kena jelas spekulatif dekat US, bila kita nak invest dekat US, especially kalau kita nak tengok speculation dia bukan pada, ambil contoh lah, kalau dekat Malaysia ni kita punya speculator ialah orang-orang yang kadang-kadang dia market maker ataupun dia government contract ke apa, so that kind of speculative punya ni lah. Lepas tu insider info berkenaan dengan insti mana yang beli apa semua, itu semua. Akan tetapi di market US dia sedikit berbeza. Di US, spekulatif yang saya maksudkan ni, dia kadang-kadang boleh jadi faktor yang sangat besar adalah faktor bisnes. Nombor 2, business practice. Nombor 2, boleh jadi juga that company carry certain ideology. Ideologi tentang macam mana branding dia, bagaimana sentiment dia dan dari mana endorsement dia. So, kita kena faham tau, bila cerita pasal market di overseas, especially di US, dia tak sama dengan market Malaysia. Sebab itulah, bagi saya, yang saya selalu nasihatkan, kalau orang yang nak invest dalam market US ni, dia kena faham di US ni ada dua benda. Pertama dia, market dia sangat, kita panggil sebagai business driven. Yang kedua, dia
comply dengan technical analysis. Jadi kalau kita tak manage, kita tak berupaya nak capture dia punya business, kita capture dia punya technical price. Itu sebagai satu contoh lah. Okay, so kemudian kita teruskan. Kita tengok lagi tema-tema yang lain, tema-tema yang sesuai dengan pasaran US. Tema-tema yang berlaku di pasaran US. Kita ada dekat situ tema mining stock, kita ada lithium battery, EV charging. Tuan-tuan, ini satu fasa yang baru di US apabila kalau di Malaysia kita berada di fasa adoption. Maknanya kereta-kereta EV masih lagi dijual, kita masih lagi nak tengok market. Proton boleh test market, Pro 2 boleh test market. Kita masih quite early in the adoption stage dalam negara kita. Tapi di US dia dah ada di fasa mana, ialah fasa-fasa mereka fasa ekosistem. Fasa ekosistem ni apa maksud dia ialah di US, di market US sekarang ni dah berlaku ekosistem yang menyokong kehendak yang pertama. Ekosistem baru yang menyokong kehendak yang pertama. Kata kehendak yang pertama adalah mereka nak ada demand penggunaan EV. So, mesti ada servis-servis yang menyokong kan? So, servis-servis yang menyokong itulah yang kita panggil sebagai secondary punya company yang menyokong primary punya industri. So, kalau kita tengok di US, sekarang ni secondary industry tu sekarang dah berkembang. Dah start listing dalam dia punya pasaran. Dan kalau kita tengok kita tak payah tengok Tesla, kita tengok Blink Charging. Okay, kita tengok Blink Charging. Nampak tak dia punya saham dah ada satu level of maturity yang bermula, kira kata dia punya historically daripada 2018 sampai ke sekarang dia dah ada all the history yang boleh proven lah. Dan kalau kita tengok dekat sini dia baru mengalami satu cycle of trending lah, cycle of trending. Okay, kepada EVgo. EVgo ini semua charging. Beam Global. Ini semua adalah EV. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita perlu tengok saham-saham ni? Salah satu sebab dia ialah, perasan atau tidak, structure dia, dia punya market structure tu is quite similar between them. Sebab apa? Sama. Oh, Eaton. Alamak. Tepatlah. Saya ada buat analisis Eaton sebelum ni. Saya ada analisis kat Eaton. So, nampak analisis dia sangat tepat. Bergerak. Ini saya tak buat. Saya draw je. Saya draw the line. Saya hanya draw the line. Saya tak ada buat dia punya, apa ni nama dia? Candle tu bergerak seperti line yang di draw lah. So, ini adalah salah satu keajaiban technical analysis lah. So biasanya kalau kita tengok, okay, kenapa saya boleh draw kat sini? Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok kat sini, share sikit sebab technical analysis alang-alang tu kan. Kalau kita tengok dekat sini price, whenever the price is already, dia dah create apa yang kita panggil satu all time high. Okay, dekat sini dia dah create satu all time high. Biasanya price ni dia akan mengalami volume exhaustion ataupun yang kita panggil sebagai lelah lah, volume lelah. Apa volume sebenarnya apa? Kita kata jumlah pembelian tu dia dah lemah. Jumlah pembelian dah lemah, apa yang berlaku? Harga akan drop ke bawah. Dan tapi dalam masa yang sama, bila harga drop ke bawah, harga tu biasanya dia akan naik rally balik sebab dia akan mencuba balik untuk break the all time high ni. Okey, dalam isu ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok, biasanya penurunan ni adalah disebabkan retailers. Okey, yang dekat sini bila cannot break, biasanya dia ada yang tarik diri dulu, tapi ada yang masuk balik untuk push the price balik. Okey, tetapi apabila dia dah mengalami exhaustion ataupun lelah, dia dah tak mampu, pembelian dia tu dah tak mampu, dia ada orang kata apa, momentum exhaustion, momentum dia dah hilang. Apa yang berlaku? Dia akan retrace balik ke nearby support. Dan kita tengok nearby support dia berada dekat area sini lah, 319860. So, ini lah yang saya dah lukis ni. Memang saya detect lah. Dan kebetulan pula dia betul-betul break
Dia dah nak, sekarang dia nak test, dia nak break. Dan apa yang berlaku selepas ini adalah kita expect dia akan go untuk membuat structure downtrend. Okay, structure downtrend ni bagi mereka-mereka yang study Elliott Wave, kalau yang study Elliott Wave mungkin mereka boleh buat prediction lah. Biasa dia ada few wave cycle, dia akan nampak pergi ke mana, dan dekat situ juga dia akan nampak pergi ke atas. Okay, tapi saya bukan pakar dalam Elliott Wave, dan sebenarnya saya sangat respect pakar Elliott Wave ni. Salah satu sebab dia ialah Elliott Wave ni adalah sangat disiplin yang ketat. Dia mempunyai disiplin yang ketat. Okay, so biasanya dalam, okay, saya tunjuk tuan-tuan dan perempuan Tuan-tuan dan perempuan, kalau nak pergi nak belajar charting tapi basic belajar charting tapi asas, tak tahu apa-apa, nak belajar charting, nak start ke apa semua kan. Dapatkan buku ni. Okey, ni buku dia. Buku dia apa nama dia? Chart Pattern Analysis. Ini penulis Malaysia tau. Penulis Malaysia, Fred Tam. Siapa kenal Fred Tam? Saya pernah bersama dengan Fred Tam 2 kali saya jumpa dia. Satu kali saya dinner dengan dia, ada lagi satu kita jumpa, there's a few meeting, kita jumpa dengan Fred Tam. So ini buku yang saya sangat recommend bagi newbie untuk start trading. Kalau kata nak start buat price analysis ke apa ke, nak faham, buku Fred Tam ni lah permulaan yang sangat baik, yang saya sangat recommend untuk tuan-tuan dan perempuan mulakan. Okey, ni ada kat Kinokuniya. Saya tak tahu, tapi masa saya beli hari tu harga dia RM78 je. Okey, saya tak jual saya tak jual buku Fred Tam ni. Jangan request kat saya untuk beli buku Fred Tam lah. Sebab memang saya tak jual. Akan tetapi apa saya bagi tahu, ini satu buku yang saya galakkan semua newbie-newbie di luar sana ataupun yang baru nak masuk, gunakan sebagai untuk faham. Salah satu sebab dia ialah buku ni dia dah simplify kebanyakan benda mengikut bahasa yang mudah faham. Kita jelas. Saya dulu ada seorang budak, maknanya saya latih dia. Saya jenis saja orang ni, saya tak ada apa-apa kan. Dia kata dia nak belajar. Dia budak forex. Dia nak belajar waktu tu, dia nak belajar trading. Okey, saya cakap, okey, saya guna buku Fred Tam je. Walaupun banyak contoh Fred Tam pakai ni adalah saham, tapi dia applicable untuk trading, tak ada masalah. Dia boleh juga guna dekat forex pun tak ada masalah. Jadi semua tu waktu tu budak tu trade gold. Dan okey, pakai buku Fred Tam. Baik, kita cerita balik pada Elliott Wave tu tadilah. Dalam technical analysis, dia ada dua tau. Ada satu, dia ada dua apa yang kita panggil cabang. Cabang yang pertama adalah kita nak melihat pasaran berdasarkan indikator ataupun berdasarkan apa-apa indikator, sama ada lag indicator ke, oscillator indicator ke, dan kita buat decision berdasarkan indikator. Tapi ada juga yang kita buat ataupun kita buat decision dalam pasaran berdasarkan apa yang kita panggil sebagai prediktif. Kita menjangkakan masa depan macam mana. So bila kita nak buat menjangkakan masa depan macam mana, dalam technical analysis untuk menjangkakan masa depan menjangkakan masa depan ni, bukan semua disiplin boleh menjangkakan masa depan. Antara disiplin-disiplin yang boleh menjangkakan masa depan, salah satu dia adalah daripada apa ni nama dia, disiplin Elliott Wave. Elliott Wave salah satu disiplin yang boleh menjangkakan masa depan. Jadi mana-mana orang kalau dia nak belajar pasal predictive futures, prediktif menjangkakan masa depan harga tu bergerak macam mana, belajarlah Elliott Wave. Dan di Malaysia ni tak silap saya ada 2 pakar Elliott Wave. Orang kata certified Elliott Wave chartist. So dekat Malaysia ni ada 2, tapi ramai je boleh ajar Elliott Wave. Cuma nak belajar disiplin tu memang kena betul hati lah. Okay, ni contohlah selingan sikit saya cerita pasal technical analysis. Ini salah satu technical analysis saya buat lah. Okay, so kita teruskan. Baik, tema kita lah. Ini tema-tema EV charging Okay, kalau kita patah balik ke US tadi balik, kita pergi ke tema yang terusnya. Kita tengok dekat sini ada banyak lagi tema-tema yang memang sesuai kalau tuan-tuan dan perempuan nak melabur di US. Dan saya sangat-sangat galakkan tuan-tuan dan perempuan untuk overview semua tema-tema ni dan letaklah mana-mana tema yang sesuai dalam tuan-tuan dan perempuan punya pilihan saham yang ada. Okey, kita try pergi ke
tema artificial intelligence. Okey, bila kita tengok dalam artificial intelligence, apa salahnya kita tengok turnover yang paling tinggi lah. Turnover yang paling tinggi dekat sini adalah Tesla, Nvidia, dan kita tengok Nvidia dekat sini turnover adalah 30 bilion. Micron Technology, Microsoft, Meta Platform, Amazon, Alphabet Palantir, Oracle dan AMD. Ini semua saham-saham syarikat yang terlibat secara langsung dalam artificial intelligence. Okey. Dalam masa yang kita ada ni, apa kata kita review sikit? Sebab kan ada ura-ura mengatakan tahun hadapan kita akan melihat AI bubble. Okey, itu betul atau tidak kita tak tahu. Tapi kita try tengok AI bubble tu apa? AI bubble tu adalah satu gelembungan yang kita panggil industri ataupun gelembungan yang berlaku dalam pasaran, di mana dekat situ akan berlakunya ketidaksamaan, inequilibrium ataupun ketidaksamaan daripada nilai yang boleh diberikan dengan harga saham tersebut. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham lah, agak kompleks juga nak fahamkan tentang bubble ni. Bahasa mudah dia ialah harga tu dah terlalu mahal lah. Harga saham tu dah terlalu mahal lah. Itu masuk bubble. Cukup lah. So dia nak tunggu bubble tu burst je. Okay. Jadi sekarang ni kita tengok Nvidia. Salah satu saham yang dikatakan akan burst pada tahun lepas, dan kita boleh melihat adakah statement ini betul. Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, menggunakan ideologi yang sama seperti yang kita gunakan sebentar tadi, di mana kita melihat chart yang sebab dia dah create all time high. Bila create all time high ni sebenarnya kita tak ada banyak sangat data yang kita boleh rely. Tapi apa yang kita boleh rely, yang kita boleh gunakan, pertama dia adalah nearby indicator lah, penunjuk arah ataupun penunjuk indikator yang terdekat. Kalau kita tengok dekat sini, kita dapat tengok dekat sini, dekat this area, kawasan ini. Okey, dekat kawasan ini kita nampak ada berlaku apa yang kita panggil sebagai all time high lah, new all time high dekat sini. Dan dekat sini juga, this all time high, kita boleh nampak ada berlaku a bit exhaustion. Okey, script untuk all time high ni kebiasaan dia sama. Skip all time high ni kebiasaan dia sama. So apa yang akan terjadi dalam all time high Okey, apa yang akan terjadi? Kita just berbual-bual lah. Okey. Kita tunjukkan biasanya harga kalau dia dah sampai all time high ni, apa yang dia akan buat? Dia akan test the market. Dia akan test the fresh water lah. Okey, pertama sekali apa yang dia akan buat? Dia akan buat yang kita mark kat sini, dia all time high. Okey, kita mark kat sini, dia all time high. Dan yang kedua, kita mark dekat area sini, ini sebagai dia punya support. Okey, ini resistance dia, ini support dia. Apa yang berlaku? Price akan naik ke atas sini. Kemudian dia akan bounce balik. Dia bounce dekat area sini, biasanya dia akan test untuk rally. Dan kalaulah the second rally ni dia tak boleh break, apa yang berlaku? Dia akan go for downtrend. Dan break je support ni, dia akan find another price support pada this area. Dan kalau sini pun break, maknanya dia akan go downtrend. Okey, ini dia punya jangkaan. Kita kata kita menjangkakan je. Jadi macam mana kita nak justify jangkaan kita, price kita tu tadi? Salah satu dia kita boleh jangkakan dengan ada keberadaannya MA. Okey, MA ni adalah moving average yang menunjukkan pergerakan harga kumulatif secara kumulatif untuk satu tempoh yang kita setkan lah, yang kita tetapkan. Kalau MA kuning ni, kita mengatakan bahawa dalam 50 hari pergerakan harga tu bergerak di atas. Kalau kat area ni di atas, tapi apabila dia dah mencapai hipotesis kita kata, kalaulah dia dah berada di bawah dan dia sedang menguji support di sini, kita jangkakan bahawa harga ini tadi sedang berada dalam tekanan jualan yang tinggi. Okey, itu mudah je hipotesis dia. Kita tak perlu nak kira complicated kan dia lagi lah. Dan kita sebagai pelabur, kita sebagai pedagang, apa yang perlu kita buat? Adakah kita nak masuk dalam pasaran yang berada di tekanan macam ni? Kalau boleh kita avoid, kalau boleh kita elakkan. So, kalau kita tanya balik, dekat mana kita nak masuk? Okey, saya personally,
saya memang recommend belilah pada kawasan-kawasan yang tuan-tuan dan puan-puan selesa untuk accept kerugian dia. Okey, tapi dalam masa yang sama saya tak boleh nak cakap kat mana sebab nanti dia akan jadi buy call lah. Okey, orang suka beli pada support, pada sokongan. Dia jarang beli pada harga-harga yang all time high ni tadi. Saya tak galakkan kalau nak beli pada breakout. Sebab apa, beli pada breakout ni hati-hati. Kalau saham biasanya bahaya sikit lah. Tapi kalau futures lain pula cerita dia. Okay. So itu kena hati-hati. Okay. Kita pergi pula. Ini saham AI Ini semua tema-tema AI. Kita tengok juga AI Broadcom. Broadcom pun dah gerak bawah 50 MA. So disebabkan nampak agak crucial dekat sini, saya nak pasang lah 200 MA. Saya bila ada macam ni tuan-tuan dan puan-puan kena faham tau. Saya suka guna 50, 200 nak understand betul-betul dalam market okey, sekejap saya tukar dulu yang hijau ni 200 MA. Kita boleh tukar parameter dia. Okey. So selagi buat masa sekarang ni 200 MA 50 dah break, kita dah ada tengok 200 MA. Nampaknya 200 MA masih intact sama dengan Nvidia tadi. 200 MA pun masih intact lagi. Okay, so dekat sini mungkin kita apa yang kita boleh cakap, kita nak tengok lah. Kalau nak kata dia ada bubble ke apa ke, dia downtrend overall, dia nak turun jauh ke, biarlah 200 ni menjadi sebagai dia punya kayu ukur lah. So itu saya punya pendirian lah. Okay, kita tengok Palantir. Okay, Meta ni nampak ini. Okay tuan-tuan, ni saya ajar tuan-tuan. Kebetulan pula ada kat sini Ini apa ini? Okay, siapa yang tahu boleh komen. Ini apa? Siapa yang tahu boleh komen. Oh, buku. Oh, sorry. Saya baru baca komen Saya tak baca komen. Buku tu dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu? Buku tu dalam bahasa Inggeris. Saya minta maaf. Tapi bahasa Inggeris senang. Fred Tam guna bahasa sangat murah sangat mudah. Ini buku Fred Tam ni tadi. Buku dia bahasa sangat simple. Simple je. Nama dia Chart Pattern Analysis. Simple. Bahasa Inggeris simple punya. Tak ada susah-susah pun. Dan saham-saham yang digunakan ni ada saham Malaysia, ada saham Singapore, saham-saham dekat-dekat je. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dia banyak gambar. Okey, yang kedua cuba tengok Foodie Media. Okey, nanti kita tengok Foodie Media. Saya rasa Foodie Media baru IPO. Okey, so siapa tahu yang dalam ni apa? Yang di sini tuan-tuan dan puan-puan, ini yang kita panggil dia. Ini kita panggil dia, ini dead cross. Wah, nama dia dead cross. Dead cross ni berlaku apabila persilangan 2 MA yang sedang downtrend. Okey, kita ambil contoh Okey, kita pakai MA ni perlu berada 1 MA, 1 MA2 perlu berada di dalam dua julat yang berbeza lah, ataupun dua area yang berbeza. Katalah ni MA50, ni MA200. Okey, kiraan MA50 adalah 50 hari. Kiraan MA200 ni adalah 200 hari. Jadi kalau calculation dia tu dah create dead cross, okey, ini sebenarnya quite a strong signal nak menentukan bahawa perubahan downtrend ni dah dalam keadaan yang signifikan lah. Tu boleh kita kata signifikan. Okey. Ini saya cerita simple je, kita tak cerita yang lebih lagi. Kita hanya bercerita bahawa perubahan downtrend tu agak signifikan. Okey, kalau kita tengok kat sini perasan tak kita nampak ni macam dead cross. Tapi akan tetapi 200 ni masih lagi intact tau. Masih lagi intact. Jadi kita kena tengok adakah 200 ni masih lagi intact atau tidak lah. So kita harap kalau ni dia perlu intact lah. Okey. So, ini ambil contoh saya contoh, kita review lah, kebanyakan market kalau kita nak kata AI bubble mungkin kebanyakan ni dah mula downtrend. Tetapi dalam downtrend ni kita perlu lihat, kalau kita tengok Taiwan ni nampak Taiwan ni. Ini TSMA. Taiwan Semiconductor. Ini kenapa saya review saham ni? Salah satu dia sebab dia berada di pattern yang sangat bullish lah. Ini mega phone top. So ini memang kita dah review lah. So dekat sini tuan-tuan dan puan-puan kena berhati-hati lah kalau dekat dalam ni lah. Okay. So ini saham di US. Ini tema-tema di US. Dan selepas ni kita akan tengok tema-tema di Malaysia pula. Kalau ada apa-apa soalan
ada apa-apa soalan berkenaan dengan saham-saham yang saya tunjukkan ni tadi, tuan-tuan dan perempuan boleh tanya dengan saya kalau nak tengok saham apa. Okey, sebelum kita pergi ke tema di US, tema di Malaysia, tadi ada yang minta saham foodie. Okey, foodie Okey, kita dah ada sini. Okey, ini antara masa nak listed di IPO, dia agak hangat juga. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok di sini, sebenarnya kita tak ada banyak data sangat untuk kita analisis saham foodie ni, tapi secara teknikal dia kita dapat tengok market structure dia. Kita tengok saham foodie ni dia baru nak ada momentum lah, dan permintaan dia pun katalah kita tengok daripada sini, dari kalau tuan-tuan dan perempuan beli open harga IPO tu hari tu, mungkin sekarang tuan-tuan dan perempuan dah berada dalam keadaan profit kan. So dekat sini inilah contoh saham foodie lah, dan saham foodie ni adalah salah satu saham yang kena hati-hati sikit, sebab dia buat masa sekarang ni dia belum dilabelkan sebagai syariah, I think. Kan? Dia belum dilabel sebagai syariah lah. Jadi kalau boleh, mana-mana saham yang belum dilabelkan sebagai syariah ataupun mereka tidak berminat untuk dapatkan syariah punya patuh syariah, so try cuba elakkan lah dalam portfolio kita. Tapi bukan kata tak boleh beli, cuma hati-hati. Sebab apa? Bila kita dah trade saham yang tak patuh, kita mula-mula kita trade dia syariah, kemudian dia jadi tak patuh syariah. So sebagai sebagai Muslim, kita wajib menjual dia semula. Tapi tuan-tuan dan perempuan kena faham tau, dia ada juga ada few penasihat syariah mengatakan untuk menjual tersebut perlu berada dalam dua keadaan. Kalau kita menjual dalam keadaan kita maksud dia kita menerima menerima benda tu ketika dia memang perubahan dia tu jelas. Ambil contoh kalau dulu dia saham syariah, kemudian dia jadi tak syariah sebab dulu dia tak jual arak, sekarang dia jual arak. So maknanya saham itu tadi daripada syariah dia jadi non syariah, itu jelas. Akan tetapi ada juga saham-saham syarikat di Malaysia ni, dia mungkin boleh jadi syariah, tak jadi non syariah, kemudian jadi syariah balik. Salah satu sebab dia adalah sebab dia punya kemudahan kewangan ataupun teknologi teknologi apa yang kita panggil sebagai, kadang-kadang kemudahan kewangan dia, kadang-kadang dia ambil loan syariah, loan tak syariah, lepas tu dia loan syariah balik. So benda-benda macam tu lah. Okay, so ada orang tanya dekat saya nak tanya, sekat saham boleh kita scalping je? Tuan, saya bagi tahu jujur dengan tuan, sekarang ni dekat Bursa Malaysia jangan scalping. Jangan scalping. Saya tak galakkan pun scalping. Sayangilah modal-modal anda, jangan scalping. Tetapi saham US boleh scalping. Okey, di Malaysia apa yang saya galakkan, di Malaysia buatlah position trading ataupun buatlah portfolio development. Position trading tu maksudnya kita nak trade dia dalam 3-4 minggu ataupun 1 kuarter. Okey, benda-benda tu yang kita panggil sebagai position trading. Itu dekat Malaysian market sesuai dan stabil, ataupun buat portfolio. Tapi jangan scalping, bahaya scalping. Tuan-tuan dan perempuan, kalau yang baru masuk pada malam ini, saya yakin mungkin tuan-tuan dan perempuan tak ada pengalaman dalam Bursa Malaysia. Saya dah ada pengalaman lama dalam Bursa Malaysia. Saya bagi tahu sekarang bukan masa kita nak scalping tak sesuai nak scalping. Tapi apa yang sesuai, position trading, ataupun kita fokus kepada kita nak buat portfolio. Dan malam ni sebenarnya kita nak bina portfolio. Kita nak tunjuk cara macam mana bina dengan portfolio dengan platform Mumu ni. Siapa nak buka account dengan platform Mumu boleh Roger saya. Saya akan bantu, sambil tu saya akan, kalau berminat boleh join kita punya group juga untuk fahamkan. Baik. Untuk bina portfolio tuan-tuan dan perempuan, kita masuk kepada perbincangan kita pada tahun 2026. Apa saham-saham dalam sektor apa yang boleh kita pantau? Sebab kita kata kita nak trade, tapi kita tak boleh trade semua tuan-tuan. Kita boleh trade saham-saham tertentu. Jadi saham apa yang kita boleh trade saham tertentu tu? Pertama dia, okey, kita tengok kat sini, antara salah satu saham yang strong, kuat, sektor yang kuat di dalam Malaysia sekarang ni adalah banking sector. Tapi disebabkan banking sector ni banyak yang tidak patuh syariah,
saya recommendkan tuan-tuan dan perempuan, kalau boleh elakkan tema banking sector ni, elakkanlah. Tapi kalau kata memang nak letak dalam portfolio tuan-tuan dan perempuan, 1-2 ataupun tak banyak, nak 1-2 yang fokus pada banking sector, kita ambil Bank Islam. Okey, kita review saham Bank Islam secara teknikal pula macam mana Kita review saham Bank Islam secara teknikal. Dan tuan-tuan, Bank Islam adalah satu-satunya bank di Malaysia yang patuh syariah. Okey? Kejap. Lagi satu ada lagi satu. Okey? So kita tengok bank MBSB. MBSB pun patuh syariah. Betul. Sorry. Bank Islam dengan MBSB. Okey? So dekat situ kita kena faham dekat dalam chart Bank Islam ni tadi, Bank Islam Malaysia. So kita pergi Bank Islam. Saya kenapa saya dulu trade Bank Islam. Saya pernah trade Bank Islam. Saya position lah. Saya ambil Bank Islam menjadi salah satu yang berada dalam portfolio saya. Dan tuan-tuan dan perempuan tengok saham dia berada di mana sekarang. Okey, kita lihat harga Bank Islam sebenarnya, this is something new yang kita kena tengok pantau. Apabila harga dia dah naik above daripada MA50 dan right now dia tengah climb MA200. So, apa maksud dia dekat sini? Maksud dia baru nak ada reversal sign. Okay, on structure, pada structure. Dan di Momo ni, di Momo, kita ada satu benda yang yang menarik. Di Momo, kita ada satu benda yang menarik. Okay, di mana tuan-tuan dan perempuan boleh buat trend projection. Okay, kalau boleh tengok kat sini saya tekan trend projection untuk Bank Islam. Okay, dia boleh projectkan Bank Islam pergi ke mana. So dia akan bagi dua senario, dia akan bagi beberapa layer of scenario. Senario pada kadar yang performing. Pada kadar performing, kita lihat dia akan meningkat sebanyak 0.45% dalam tempoh yang kata daripada 10 November sampai sekarang, sama juga dengan 3 bulan ke depan. So dia akan meningkat dalam 0.45 secara cumulatively. So ni secara aggregate tau. So ini adalah trend projection dia. Okay, tapi tak bermakna trend projection ni betul. Bukan kata memang akan jadi macam ni tau. This is just predictive. Kita menjangkakan dia nak pergi ke mana. So there is a certain ada setengah formula yang dia calculate kan, dia akan tengok ke mana. Okay, dan dalam masa yang sama, untuk chart yang sama, tuan-tuan dan perempuan boleh juga kalau kata dekat sini nak buat paper trade, nak trade secara paper pun boleh, tak ada masalah. So dekat sini ini ada banyak lagi dia punya platform dekat sini. Ada banyak lagi instrumen-instrumen yang ada dekat atas ni, tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan, boleh applykan untuk buat projection dekat atas ni. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, kalau di platform Momo ni, satu kelebihan yang saya suka dia ialah dekat atas ni, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dia punya fundamental secara live. Kita dapat data tu dengan detail secara cepat. Dan yang paling penting sekali, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok dalam platform Momo ni siapa shareholder dia di dalam Bank Islam ni. Sebab kita bila nak beli sesuatu saham tu, kita kena tahu siapa yang pegang saham dia. Okay, so ini tips yang saya ajar lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh apply. Dan di Momo je yang kita ada platform ni tau. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok siapa yang pegang saham Bank Islam ni. Okay, dekat sini kita boleh tengok siapa paling besar pegang. Yang paling besar pegang adalah APF, PNB, Retirement Fund of Malaysia, Vanguard, Majlis Sabah, okay. Lepas tu dengan Urus Harta Jamaah, Public Bank Mutual, Norgis Bank Investment. So bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak beli satu saham, sekarang ni kan, kalau kita katalah tuan-tuan dan perempuan nak jadi pemilik, kata nak beli saham Bank Islam ni, kata saya nak simpan saham Bank Islam, saya nak letakkan sebagai salah satu dalam portfolio saya. Apa yang tuan-tuan dah kena buat, tuan-tuan dah kena pastikan ialah tuan-tuan tahu siapa lagi yang melabur kat dalam situ. Sebab apa? Kalaulah beli Bank Islam, ada EPF, ada Vanguard, ada Majlis Sabah, ada Urus Harta Jemaah, kestabilan saham itu tadi jelas.
Tak adalah kita kena main je dekat dalam market. Tahu tak? Sebab itulah saya sangat tekankan perkara ni untuk mereka-mereka yang nak melabur dalam Bursa Malaysia, terutama Bursa Malaysia, dan yang nak letak dalam portfolio mereka. Mereka lah. Sebab hari ni kita tengah bincangkan macam mana tahun 2026 nanti kita nak set up portfolio kita. Kita nak buat portfolio pelaburan kita. Dan bila kita nak buat portfolio pelaburan kita, salah satu perkara yang sangat penting ni kita kenal saham kita. Okey, yang kedua, dalam Momo ni juga, tuan-tuan dan perempuan boleh tengok apa shareholder activity. Tuan-tuan, saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, shareholder activity ni sangat penting. Inilah jerung-jerung, mana-mana jerung-jerung ke, apa jerung-jerung buat, apa whale-whale yang besar-besar ni, apa semua buat, semua ada tulis kat sini. Dan wajib dia wajib laporkan dekat bursa. Dan di Momo, tuan-tuan dan perempuan boleh dapat akses data ni secara percuma. Okey? Okey? Ada soalan ke? Kalau ada soalan, boleh tanya. Kenapa, macam mana dia boleh tahu kan? Kalau kita tengok dekat sini, pada kita tengok hari tu ada satu jerung yang mengeluarkan menjual saham dia. Tengok berapa banyak saham yang dia jual. Dia jual 100,000 saham, 100k saham. Change amount berapa? So dia jual. Seterusnya, GWL Investment Management, Mutual Fund. Okey, ini kita tahu ni fund. Okey. Kemudian EPF baru saja melepaskan pegangan dia tu tadi. Dia pegang berapa banyak, dia lepaskan berapa banyak. So ini adalah government pension untuk membayar pension kerajaan. So ini contoh di dalam bank Islam tu sendiri, tuan-tuan dan perempuan. Kenapa saya tekan kat sini? Saya kadang-kadang, saya mungkin ada dalam berapa puluh mata yang memandang ni. Satu perkara yang tuan-tuan dan perempuan, dulu saya trade dekat institution. Saya trade institution. Saya salah seorang analis, saya seorang trader untuk institution. Problem saya tengok retailer ialah mereka tidak jelas bagaimana saham ni berubah. Pergerakan saham ni macam mana. Dan selalunya apa yang mereka buat ialah kadang-kadang diorang ni selalu tengok chart je, lepas tu diorang kata ni apa semua. Tuan-tuan, di platform Momo, tuan-tuan dah tahu siapa jerung yang keluar, berapa jerung tu keluar dan bila. So, faham tak? Macam ni data ni kita orang di Insti dulu kita orang dapat, kita orang tahu. Data ni bukan data tersorot, tersembunyi, tak boleh. Saya kalau jual pun biasanya bursa tahu. Cuma saya terlalu kecil untuk dilaporkan lah. So dekat yang besar-besar ni diorang kena laporkan. Bahkan dia akan ada diorang punya shareholder activity ni. Dia perlu bagi tahu. Okey. Dan di sini juga salah satu kelebihan dekat sini juga institution lah. Okey, kita tengok ini di BIMB Okey, di Bank Islam punya dividen. Okey, sekarang kita tengok yang dividen. Dekat situ asal kau tuan indikator tuan. Ya, saya guna Momo. Asal kau tuan indikator itu indikator ke tuan? Yang mana tadi indikator? Boleh tanya balik. Saya minta maaf lah. Okey. So sekarang ni kita tengok konsensus daripada analis mengatakan bahawa analis rating mengatakan dia adalah high untuk sampai ke 2.81. Tapi hati-hatilah. Konsensus ni banyak kadang-kadang terkonsen juga kan. Okay, so ini banking sector. Ni salah satu portfolio yang kita akan tengok tahun depan. Sekarang kita pergi kat Malaysia balik. Kita pergi kat investment tracker balik. Kita pergi dekat defense shield. Okay, defensive shield. Okay, sekarang ni kita pergi kat tengok defensive shield ni tadi. Biasanya defensive ni adalah saham-saham yang tak banyak sangat volatility dia lah. Okey, tapi dalam masa yang sama kebanyakan daripada mereka fokus dia adalah pemberi dividen lah. Mereka suka memberi dividen. Tengok dekat sini Kalau defensive shield ni, okey, kenapa saham defensif ni mendapat minat? Ramai orang berminat dengan saham defensif ni. Salah satu sebab dia ialah defensive shield ni dia memberi dividen. Dia selalu membayar dividen dan dividen yang dibayar ni biasanya agak stabil lah. Kalau kita tengok dividen daripada CIMB dibayar 2 kali setahun. Maybank bayar 2 kali setahun. Bayar dekat tuan-tuan. Tuan-tuan beli saham dia, tuan-tuan dapat dividen. Bukan orang lain. Beli saham dia dapat dividen. Tapi CIMB dengan Maybank tak syariah. Kita tengok yang syariah. Kita tengok yang syariah. Axiata 2 kali setahun. Time.com
time ni ada satu tahun dia bagi 16% dividen. Jadi jangan main-main tuan-tuan. Itulah kadang-kadang orang merendah-rendahkan bursa ni, tapi sebenarnya kaedah pelaburan yang salah menyebabkan tuan-tuan dan perempuan terperangkap lah. Kadang tengok chart saja tak cukup. Tapi tak susah tak tengok chart pun. Tak perlu tengok chart sangat sebenarnya. Okay, so dekat sini kita tengok ini semua saham-saham yang defensif memberikan dividen. Okay, tema ketiga untuk tahun depan, kita tengok juga energy sector. Baik, ini menarik. Bila cerita pasal energy sector, di dalam Malaysia ini, okay, kita cerita energy sector ni, di dalam Malaysia ni, energy sector ni, biasanya kita tahu energy ni dikuasai oleh dua sektor. Energy sector, tapi ada dua di dalam dia. Satu oil and gas, satu lagi elektrik. Pembekalan elektrik ni, elektrik ni, dan lagi satu oil and gas. Kita ada dua lah. Dua-dua ni di-combine menjadi energy sector punya ni lah. Dan ada lagi satu energy ni dalam bentuk alternatif. Okay, so jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila nak melabur, bila kata saya nak melabur dalam energy sector di dalam Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan kena tahu apa sektor, subsektor dia. Okay, apa subsektor dia. Salah satu subsektor yang saya suka, yang saya view adalah electrical, katalah energy dengan yang alternatif. Tu subsektor dia. Tapi dalam masa yang sama juga, ada juga yang suka tengok, masih lagi tengok oil and gas. So, hari ni kita review oil and gas. Salah satu review oil and gas, kita kata Solar Vest Solar Vest is alternatif. Alternatif. Apa maksud alternatif ni? Maksud dia Solar Vest ni, bisnes dia adalah berkenaan dengan solar lah. Energi solar apa semua lah. Kalau kita tengok dia punya saham saya beritahu tuan-tuan dan puan, okay, saya dengan Solar Vest, saya 50-50 sikit lah. Saya ada lagi satu benda yang sama dan saya suka juga. Kalau tuan-tuan dan perempuan tahu, boleh komen. Saham apa lagi satu. Dan salah satu dia adalah yang lagi satu tu, saya masa saya ada fund dulu apa semua tu, saya Solar Vest ni ada, tapi saya suka yang lagi satu lah. Okay, tuan-tuan dan perempuan dapat lihat di sini daripada hari yang tuan-tuan dan perempuan tak tengok Solar Vest ni RM1.50, dia dah naik RM3.30. Ni dah 100% tuan-tuan. Dah 100% dalam masa beberapa bulan sahaja. So, itulah saya cakap energy sector ni mendapat perhatian. Tahun lepas saya melihat energy sector ni dua tau. Ada dua dalam portfolio saya pegang dua. Satu energy green sector, dia Solar Vest dengan lagi satu. Kalau siapa tahu lagi satu tu apa, ada yang dah komen. Okay, saya tahu lagi satu tu apa. Saya fokus lagi satu tu sebab saya pernah duduk review yang lagi satu tu. Kita attend dia punya meeting. Dan lagi satu, kita fokus kepada oil and gas waktu tu. Dan oil and gas waktu tu, kita bukan kata tengok harga gas. Kita bukan tengok harga, apa ni nama dia, kita tengok harga minyak waktu tu. Kita review oil and gas. Tak, waktu tu sekarang ni, untuk tahun depan, kenapa kita tengok oil and gas? Sebab kita nak tengok saham-saham yang boleh bersahabat dengan dua syarikat. Mana-mana syarikat di dalam bursa yang boleh bersahabat dengan dua syarikat. Dia boleh bersahabat dengan syarikat Petros, dia boleh bersahabat dengan Petronas, maka tuan-tuan dan perempuan pandanglah syarikat tu. Ini tips saya. Okay, tips saya, tengoklah syarikat-syarikat yang boleh bersahabat dengan dua syarikat untuk oil and gas. Dia boleh bersahabat dengan Petronas, dia boleh bersahabat dengan Petros. So kalau syarikat ni dia boleh bersahabat dengan dua-dua ni, makanya tuan-tuan dan perempuan ready lah. Review selalu tengok kan. Follow je dia punya berita macam mana kan. Kadang-kadang tak tengok harga pun. Kita tengok berita dia je. So dekat sini ini adalah salah satu view lah. Kemudian kita dah letak tu dalam kita punya portfolio, baru kita buat technical analysis. Baru technical analysis akan datang. Kat mana kita nak beli harga dia. Okay. So kita balik semula kepada energy sector. Ini adalah salah satu tema dia lah, yang untuk tahun depan. Tuan-tuan dan puan boleh tengok. Okay, boleh tengok contohnya Armada, Dayang. Okay, cuma kena hati-hati. Salah satu kenapa saya cakap kena hati-hati, sebab ada syarikat yang tersenarai dalam energy sector, tersenarai dalam apa-apa yang energi, melibatkan energi, petrol ke apa ni, dia berada di situasi contohnya PM17, ataupun dia sedang berada di situasi-situasi management yang kurang baik.
Kalau boleh elakkan. Kalau boleh elakkan benda tu. Okay? So itu tips lah untuk tahun depan. Baik, kita teruskan ke kita punya Malaysia. Sebab kita dari US tadi, kita dah balik ke Malaysia. Dan di Malaysia sekarang kita pergi data center. So data center ni, ini antara saya suka, sangat suka. Bila cerita data center ni di Malaysia ni, saya sangat suka. Saya cerita dengan tuan-tuan dan puan-puan, tahun lepas, tahun ni lah, saya pergi melawat data center di JB tau. Saya melawat, waktu tu saya masih bekerja lagi lah. Okay, so saya melawat data center di JB. Dan di dalam data center tu, saya join, saya dapat tengok ke data center ni. Saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan, bila masuk data center ni, tuan-tuan dan perempuan sebenarnya masuk ke satu dunia yang sangat berbeza dengan apa yang tuan-tuan saya dengan tuan-tuan dah biasa tengok. Dia bukan komputer, tuan-tuan dan perempuan. Dia adalah utopia. Utopia yang dulu saya baca dalam komik ke kan. Saya baca dalam, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok cerita-cerita ni apa semua, kita dah sampai ke situ dah. Dan data center punya teknologi, saya bagi tahu di Malaysia ni, kita one of the best lah. Kita one of the best lah. Salah satu yang terbaik lah. Sebab tu banyak syarikat-syarikat nak buka kita di data center. Dan salah satu sebab kenapa Malaysia mendapat tempat untuk data center. Walaupun dalam berita ada yang mengatakan bahawa Vietnam menjadi kita kata perhatian untuk data center apa semua. Tapi saya still percaya Malaysia menjadi tempat lagi untuk data center. Terutamanya Johor. Salah satu sebab dia ialah kita adalah tempat pertemuan internet dua hemisfere. Hemisfere daripada barat dengan hemisfere daripada timur. So kita dekat sini, kalau tuan-tuan dan perempuan boleh search benda ni, ada fakta dalam internet. Di Johor kita ada port dia di situ. Dan tuan-tuan dan perempuan kita beruntung sebab apa? Tempat point ni bertemunya internet ni tadi, dia tak banyak dalam dunia. Dia ada 3 ke 4 point dan kita berada di salah satu tempat lah. Dan dekat situ juga kita sebenarnya, kalaulah kita punya line-line ni breakdown, internet daripada hemisfere tak boleh bergabung dengan internet daripada belah China tu tadi. So inilah kelebihan data center di Malaysia. Sebab itulah bila saya bercerita pasal data center, saya agak sedikit excited sebab di Malaysia kita dah lama berdepan dengan ketandusan teknologi, ketandusan ekonomi baru. Kalau tuan-tuan dan perempuan lihat, kita dari dulu sampai sekarang kita bergantung Petronas. Tapi baru sekarang kita mula didedahkan dengan berita-berita Silicon Valley, semiconductor dengan data center. So ini adalah satu perkembangan yang saya kata saya menyokong. Cuma ingat, ada satu warning yang cukup besar dalam data center ni ialah data center ni dia haus tenaga, haus air. Dia memang pakai dua-dua ni kuat lah. Jadi tuan-tuan, sekarang kita review. Kita review data center pula. Okey, untuk pertama dia, tuan-tuan dan perempuan, bila tengok data center ni ada banyak tuan-tuan. Saya cukup berminat. Okey, dalam data center, kita ada pecahan lagi tau. Satu data center, kemudian kita ada construction, kita ada land. Kita ada 3. Data center tu, company itself, land, lepas tu construction. Kita pergi kepada yang berada di dalam energy. Energy, tenaga. Tenaga is one of the data center. Tengok dia punya stock data center. Sekarang berada dah all time high. Okay. Review technical. Apakah situasi saham tenaga? Saham tenaga ialah sedang berada di fasa, apa yang kita panggil sebagai fasa di sini, ini adalah consolidating area ataupun dia tengah consolidate lah. Okey, dalam situasi consolidate ni, kalau boleh jangan trade. Bahaya sangat trade tuan-tuan. Try elakkan. Kalau tidak, tak ada momentum, kita tersangkut lama. Melainkan tuan-tuan dan perempuan beli ketika fasa consolidating ni untuk dividen. Ingat, beli ketika fasa consolidating ni untuk dividen. Itu tak apa. Tapi kalau kata nak trade ataupun nak buat position trading, jangan guna data consolidating. Okey? Baik. Ini untuk tenaga.
Kemudian kita pergi juga dekat YTL Power. YTL Power pun berada di dalam apa yang kita panggil fasa consolidating kat sini. Okay, ini fasa consolidating. Tapi kalau kita go a bit deeper, kalau kita tengok lebih mendalam. Okay, kalau kita tengok lebih mendalam, kat sini dia dah create apa yang, kat sini dia dah buat all time high. Tapi dekat situ bila dia all time high all time high tak okay, tak dapat break. Dekat sini dia dah create high low. Ni all time high. Lepas tu dia create high low. Dan kita expect lah dia akan go downtrend lah selepas ni lah. Okay. Dan dekat sini juga nampak dia akan go downtrend lah. So kita dapat expect dia akan go downtrend lah. So ini basic apa yang on technical punya view lah. Dan dia dah create. Sekarang ni dia dalam verge dia nak create apa yang kita sebagai dead cross. Itu satu lah. Dia ada banyak lagi kaedah teknikal kita nak ni. Tapi buat masa sekarang ni, apa yang kita secara ni, saya kena hati-hati sebenarnya bila bercerita pasal technical analysis ni, tuan-tuan. Kita kena hati-hati sebab kita takut kita boleh terbagi tahu harga ke apa semua. Sebab tu kadang-kadang untuk technical analysis ni, andai kata tuan-tuan dan perempuan join personal education ataupun belajar bersama saya, buka account bersama saya di Momo, dan kita duduk dalam sesi yang kita panggil personal punya session, mungkin saya boleh ajar lah lebih detail. Tapi untuk bila dalam ini ni kita boleh bagi tahu on public setting, kita boleh bercakap macam ni lah, kita nampak nak downtrend lah. Tu secara tapi ini technical je, education dan academic. Okay, kemudian kita tengok IJM. Okay, untuk IJM pula, tuan-tuan dan puan nampak dia dah bergerak downtrend. Okay, IJM ni dah ada banyak kisah, tuan-tuan. Saya share dengan tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Dia hari tu dia dah naik kat sini, lepas tu dia go downtrend. Dekat downtrend ni, ini memang dalam fasa yang tekanan lah. Waktu ni kita pun tak berapa faham kenapa IJM ada mengalami penurunan harga. Kemudian dekat fasa ni tiba-tiba rupanya dia terlibat dengan satu, not a scandal. Kadang-kadang dia kata ada isu jugalah berkenaan dengan MRT3 apa semua punya isu kan. Tapi kemudian dia naik balik, sekarang dia downtrend balik dan dia sekarang create reversal balik. So ini adalah salah satu bentuk di mana kita dapat tengok ada volatility lah. Dan sebagai trader, okay, saya share siapa yang minat nak trade bursa, buat position dalam bursa, boleh buat position dekat dalam counter-counter macam ni. Sebab counter-counter macam ni ada volatility, ada volume, dan biasanya kita nak trade kenalah dengan time frame kita. Okay, tapi bukan scalping bukan scalping. Okay, so lagi satu ada banyak. Okay, untuk data center ada tema dia banyak lah. Tuan-tuan dan perempuan boleh boleh tengok. Ada banyak tema-tema untuk downtrend. YTL Power, kuasai Ranghil, habis aset tenaga air depa kuasai, belakang YTL Singapore. Wallahualam, itu adalah salah satu perkara yang kita bincangkan, terutamanya dalam penggunaan tenaga dengan penggunaan air. Tuan-tuan dan perempuan, data center sangat hauskan air. Data center sangat hauskan air. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak kaya, saya bagi tahu kalau sekarang ni tuan-tuan dan perempuan engineer, siapa engineer yang tengok live saya pada malam ini dan nak bisnes, nak kaya, carilah satu cara nak sejukkan data center dengan pengurangan tenaga yang cukup tinggi. Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh datang dengan idea tu, diorang pun tengah mencari. Saya borak dengan orang TM waktu tu. Saya borak dengan orang TM, dia bagi tahu waktu tu diorang pun tengah mencari macam mana nak sejukkan data center. Diorang tengah develop lagi dia punya ni. Dengan ekosistem yang kita ada sekarang, konvensional yang dah tua ni, sistem penyejukan kita yang dah berusia ni, sebenarnya tak ni. Kalau nak kaya, saya bagi tahu siapa engineer dekat sini, siapa yang ada anak-anak semua yang nak katalah nak buat apa teknologi, the next teknologi yang ada, carilah macam mana nak menyejukkan data center tanpa menggunakan teknologi yang banyak, tanpa menggunakan air yang banyak. Siapa yang boleh come up with that teknologi, dia akan jadi orang kaya lah. Kaya raya. Saya bagi tahu. Okay, itu salah satu tips lah kalau nak kaya selain daripada trade lah. Okay, kemudian kita pergi pula ke tema kita yang construction sector. Okay, tuan-tuan dan perempuan, tahun depan saya bagi tahu tuan-tuan dan perempuan,
Salah satu perkara yang tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, sekarang ringgit Malaysia tengah mengukuh. Apa yang berlaku bila ringgit Malaysia mengukuh? Cukup mudah. Barang-barang import menjadi murah. Apa yang kita nak import sekarang semua jadi murah. Sangat murah. Jadi bila dah jadi murah, apa yang akan berlaku? Kita akan mengimport banyak. Siapa yang selalu mengimport? Siapa yang selalu bawa barang dari luar banyak? Biasanya construction company, tuan-tuan. Construction company akan bawa banyak barang masuk sebab apa? Harga ringgit tengah strong. Ringgit tengah strong, diorang akan beli. Diorang akan beli barang. Diorang akan beli barang-barang sebab barang tak basi. Diorang akan beli. Dan dalam masa yang sama, ada lagi satu industri yang akan mendapat, kira kata dia akan mendapat untung juga bila kita punya amount of ringgit ni mengukuh. Company logistik. Tuan-tuan dan perempuan, saya tunjuk company logistik. Okay? Kalau ada nak search company logistik, boleh je komen. Okay? Komen. Nanti saya buat review. Okay? Company logistik. Company logistik pun mendapat tempat yang cukup masuk. Okay? Kita pergi tengok sekarang ni. Kita pergi ke industri. Kita tengok real estate, transportation dan logistik. Saya dah cakap. Saya baru cakap. Tuan-tuan dan puan tengok. Nampak? Bila ringgit dah mengukuh dalam masa beberapa hari ni saja. Okay? Daripada 8 Disember hari tu. Dah berapa banyak dia naik? Ini logistik So logistik. Nampak? So ini memang satu benda lah. Okay? Satu benda yang kita kena boleh pantau lah. Kalau boleh letak dalam portfolio masing-masing. Okay? Kalau nak tengok company dia secara detail, boleh pergi kat Momo ni. Boleh tengok siapa yang ada dalam logistik. Logistik, teknologi, transportation. Property, utility, plantation. So, transportation. MISC. Tengok Westport. Saya bagi tahu Westport. Oh, lama dah dia naik. Nampak? Nampak? Okay, saya bagi tahu ni saya dah review lama. Nampak tak? Dengan hanya support kita boleh tahu dia punya price level. Okay. So dekat sini kita waktu tu kita make a position dekat this area. Kita ada buat position dekat this area. Tapi saya sebenarnya masa kita orang kalau on this part dalam macam ni, kita biasa trade on different price lah. Kita suka buying on different prices. Kita suka capture on different prices. So kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dekat sini kita capture on several prices. Kemudian sekarang dah all time high. Bila dia dah test all time high ni, biasanya kita try to take profit dulu. On certain level yang kita dah ada tadi, kita akan take profit dulu. Dan kita akan maintain running untuk few position lah. Okay, so itu contoh. Ini contoh. Ini tuan-tuan dan perempuan nampak lah. Kebetulan buka nampak lah apa yang kita orang trade dulu lah. Okay, ini je. Ini area ni saja tuan-tuan. We managed to get around 20%. Ni, untuk the few price ni lah, 20%. 20% kalau tuan-tuan dah cakap dalam RM1,000, RM2,000 mungkin sikit lah. Tapi kalau dalam situasi juta, dia besar. Okay, so ini ambil contoh lah. Ni dia kita punya price level lah. Okay, so ini satu contoh lah. Okay, so dekat sini juga kalau tuan-tuan dan perempuan boleh tengok. Okay, ada soalan. Saya tengok logistik yang ada value. Okay, code company. Ini MISC tuan. Ni MISC. Westport. Okay, tuan ada buat kelas berkaitan Momo tak? Untuk Momo tuan-tuan, saya ada buat kelas. Bukan kelas lah. Saya buka help Momo untuk siapa nak buka account. Dan dalam masa yang sama, bagi mereka-mereka yang buka account bawah saya dan deposit, saya akan bantu mereka daripada fahamkan tentang market lah. Tapi biasanya setiap hari saya akan dalam seminggu 5-6 hari pada 9:30 setiap malam saya akan buat live. Saya akan share information berkenaan market. So tuan-tuan dan perempuan boleh join. Itu kelas tu percuma. Live ni percuma sajalah. Tapi kalau nak buka account Momo, boleh DM saya sebab saya tak ada nombor lagi. TikTok saya baru, tak ada nombor lagi. Dan dekat situ boleh DM kata saya nak buka account Momo dan account Momo tu nak duduk bawah saya lah. Dan saya boleh assist lah tuan-tuan dan perempuan. Kita akan help lah. Biasa kalau ada klien-klien dia buka account dengan saya, satu benda yang saya akan help mereka untuk faham tentang market.
dan saya akan bagi tahu mereka apa tujuan mereka masuk. Kalau kata nak trade, biasanya kita akan ajar kaedah mudah nak trading lah. Kita tak akan bagi kaedah susah nak trade. Dan dalam masa yang sama, bila kita ajar nak trade, satu perkara yang saya selalu buat ialah kita akan ajar guna filter. Okay, kita akan ajar guna filter. Dan kita Mumu filter is one of the best yang ada dalam market lah. Ada few juga yang buat benda yang sama, dan one of the best is Mumu lah. Okay, ada beberapa lain lagi yang okay. Dia tak penting filter mana pun sebenarnya, tapi yang penting dia ialah macam mana nak guna filter tu. Knowledge yang saya bagi tu yang penting lah berbanding nak guna filter tu sendiri. Okay, so kalau dah ada Mumu ada ETF, Mumu automatic ada ETF, boleh nak beli, tak ada masalah. Mumu ada ETF. Nanti kita insyaAllah dalam minggu depan saya akan buat sesi ETF. Siapa yang minat nak beli ETF, memang saya akan ajar macam mana untuk ETF. Okay, siapa yang dah buka akaun, DM je saya. Biasanya kalau akaun tu dah aktif, kalau akaun tu belum aktif, boleh lagi duduk, tak ada masalah. Tapi kalau dah aktif, biasanya mungkin kita there's a few scheme lah yang kita boleh assist lah. Okay, itu sebagai contoh lah. Okay, so dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, ini ambil contoh. Kita trade, masa itu kita trade, daripada atas ni ke bawah ni kita ada few level of entry. Kita masuk harga, beberapa harga. Okay, so ini adalah salah satu kaedah portfolio management yang profesional buat, yang pakar buat. Kita bukan kata saya main masuk satu harga, saya henyak satu harga, drop, saya rugi. Tidak. Kita nak, okay, saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, saya jarang rugi sebab apa? Sebab first, kalau saya nak rugi tu, saham tu memang kira kata memang ada masalah lah. Ada masalah. Dia bukan rugi sebab saya silap henyak ke apa, tidak. Sebab saya dah banyak salah. Saya dah banyak kali salah dalam market. Saya dah merasa dah kesalahan banyak dalam market. So sampai waktu sekarang ni saya dah tidak membuat kesalahan yang lama. Cuma biasanya apa yang kita ada team yang apa kita akan buat ialah kita akan fokus kepada nak buat quality position. Kita nak cari quality price. Dan dalam itu juga kita nak preserve kita punya capital. So itu discussion kita lah. Discussion kita intraday atau swing. Intraday atau swing ni bahasa mudah dia, apa yang kita buat ialah position trading. Portfolio, kita akan buat position trading untuk manage portfolio kita. So dalam portfolio kita, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada duit, bahasa mudah dia, dalam bahasa bukan kata macam fund manager ke apa tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada duit, benda yang pertama tuan-tuan dan puan-puan boleh buat ialah tuan-tuan dan puan-puan boleh allocate duit ni untuk beberapa strategi yang berbeza. Andai kata contoh duit ni kata separuh saya nak buat intraday, separuh saya nak swing, lepas tu saya ada selebihnya saya nak buat investment dividend. Okey, tu boleh, tak ada masalah. Tapi apa yang saya tak recommendkan ialah dekat dalam satu portfolio tuan-tuan dan puan-puan tak ada strategi. Maksudnya masuk nak cari saham yang terbaik, nak park, lepas tu tak. No. Awal-awal masuk tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita ajar buat dulu portfolio. Buat apa yang saya panggil, kalau dulu kita orang masa duduk dalam investment community, apa yang kita panggil sebagai stock universe. Universe stock kita. Biasanya universe stock kita ni ada beberapa saham je. Tak banyak saham tuan-tuan. Paling banyak pun dekat stock universe kita pun mungkin ada dalam 40. 40 pun dah banyak dah. So dalam tu dia dah merangkumi semua. Dan kita akan trade 40 ni sahaja. Sebab tu kalau orang tanya kat saya, ni macam mana nak trade ni kan, saham ni. Kadang-kadang saya tak tahu sebab saya tahu 40 tu sahaja. Okey, ada yang tanya, ini pair apa bang? Ini bukan pair dek, ini bukan pair, ini saham. Kalau pair ni nanti kita buat kelas lain. Tak, jujur saya cakap, kalau mana-mana forex trader yang masuk, saya cakap selamat datang. Terima kasih kerana menonton. Saya tahu tuan-tuan dan puan-puan yang invest ataupun yang trading dalam forex tak biasa tengok saham. Tapi sebenarnya selagi mana dia candlestick, dia sama je. Saya dah kata dah seabad, dah sedekat dekat dalam industri ni, semua saya dah bantai, semua saya dah hemuk, saya dah tahu. Jadi kalau katalah apa-apa pair, kalau tanya saya,
Walaupun saya sebenarnya dah cuci tangan, pair yang saya paling suka JPY. Sebab apa, JPY ni dia ada perangai dia yang tertentu lah. So kalau cakap pair JPY ni tahulah. So tuan-tuan dan puan, okay, bagi adik-adik forex ataupun abang-abang forex yang masuk, saya bagi tahu kalau tuan-tuan dan puan kata forex dah takut ke risau ke kan dengan undang-undang yang terbaru ni, trade futures. Kalau nak trade futures pun boleh contact saya. Ada few futures yang memang sangat sedap lah. Contohnya macam soybean oil ataupun FCPO. Okay, cuma modal keras lah. Modal keras. Itu je. Dia tak ada depo RM50. Okay, so itu sebagai contoh so terima kasih dan adik-adik, cuma adik-adik forex, tuan-tuan dan perempuan, you guys tengok market terutamanya dalam exchange, dalam currency, tahu tentang situasi currency, ambil peluang. Siapa yang trade gold, saya bagi tahu siapa yang trade gold, ini lagi satu. Siapa yang trade gold, kalau ada peluang, ada bajet daripada trade gold, baik dapatkan syarikat yang jual gold. So dekat Malaysia ni ada banyak syarikat yang jual gold. Salah satu dia, okay, kita pergi dekat Aumas. Ini salah satu syarikat yang jual gold. Jual gold lah. Aumas ni cari gali gold. Dia gali emas. Tengok dekat sini saham dia dah naik berapa jauh, berapa besar, berapa banyak. Ini peluang, ini peluang. Kalau kita tak jumpa syarikat yang tak dapat nak orang kata apa? Kita tak trade gold, kita beli je saham syarikat. Kadang-kadang kalau korang selalu trade gold, problem je trade gold kan. Asal trade gold je MC, asal trade gold je MC kan. Beli emas, ini tak ada MC. Tak ada. Tak ada margin call punya. Ini tak ada margin call, tak payah nak depo-depo. Beli senyap. Okay? Simpan je. So ini Aumas. Aumas ada salah satu syarikat, kalau kita buka profile dekat sini di bawah Momo, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dia fokus kepada mining. Dia fokus kepada dia nak mencari saham, dia nak mencari emas lah. Okay? Kalau tak nak emas, boleh juga cari Pokong. Pokong adalah penjual emas. So dekat sini tuan-tuan ada apa nak bagi tahu, tetap bursa kita ni agak diverse lah. Ada banyak saham-saham yang sesuai. Dan kalau tuan-tuan dan perempuan tengok dekat sini, kalau tak minat Pokong, tengok Tommy. Ini saham-saham yang berkaitan dengan emas. So harga emas sekarang berada di antara paras yang tertinggi. Okay, so jadi tuan-tuan dan perempuan boleh juga, kalau kata tak nak emas, boleh nak juga beli emas di dalam bursa. Kita ada di dalam platform ni, kita ada ETF. Minggu depan saya akan cerita pasal ETF, di mana tuan-tuan dan perempuan boleh beli ETF emas, gold ETF lah. So ini adalah patuh syariah dan dia di bawah bursa lah. Jadi ini semua adalah salah satu kita kata tips-tips lah yang saya kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. So kalau ada soalan, okay, apa 40 stok tu nak tengok kat mana? So okay, saya ulang balik. Untuk yang baru masuk, hari ni, malam ni saya menceritakan bagaimana tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan platform Momo tuan-tuan dan perempuan untuk buat mencari saham yang tuan-tuan dan perempuan jangkakan tahun depan ada potensi. Okay, last saya tak sentuh tadi, kita dah memula daripada banking sector, kita pergi defensive sector, energy sector, agribusiness. Okay, agribusiness ni tuan-tuan dan perempuan kena faham, agribusiness ni pun ada beberapa. Salah satu dia, ada yang fokus kepada telur aja, ada yang fokus kepada ayam saja. Ada juga agribusiness dia fokus kepada sawit saja, tapi kebanyakan mereka fokus kepada sawit. Okey, itu kena faham Yang kedua, kita ada bajet 2026. Bajet 2026 ada beberapa syarikat yang tuan-tuan dan perempuan saya minta untuk melihat. Okey, salah satu syarikat yang menarik untuk dilihat bagi miner-miner, bagi yang buat coin dekat luar sana, bagi yang suka ni, boleh tengok syarikat yang kita panggil sebagai Ztrix. Ztrix ni nama lama dia adalah MyEG tau. So Ztrix ni, apa yang dia bawa? Dia adalah bawa, salah satu yang dia bawa adalah apa nama dia ni, blockchain punya teknologi di dalam bursa. Ztrix ni harga dia tak gerak banyak mana pun.
Tapi satu dia yang menarik dia ialah teknologi yang dia bawa. Nah, so mungkin lah, saya pun tak pasti. Ini jangkaan. So ramai orang bercerita pasal blockchain ni sekarang kan. Dan Ztrix adalah salah satu syarikat yang menerbitkan coin RMJDT. Siapa ada RMJDT? Itu Ztrix yang bawa. Okay? So inilah contoh dalam platform Momo lah. Okay, dan ada banyak lagi. Kalau kita kata dalam bajet 2026 ni, ada banyak lagi yang kita boleh tengok saham-saham yang terlibat dalam bajet-bajet 2026 yang dikatakan ada potensi. Dan salah satu dia yang menarik perhatian saya, yang betul-betul menarik perhatian saya adalah Itmex. Ini menarik perhatian saya. Walaupun saya sebenarnya, saya jujur cakap, saya gayat dah dengan Itmex ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan kena tahu, Itmex ni antara salah satu yang menjadi perhatian lah. Kenapa Itmex menjadi perhatian? Sebab saya suka dengan teknologi yang dibawakan ni. The idea yang dibawakan di sebalik ni. Itmex ni adalah sebuah syarikat yang membawa teknologi AI dan CCTV. AI dan CCTV. So dia memang bekerjasama baik lah dengan beberapa agensi-agensi kerajaan apa semualah. So dalam bajet 2026 kita menjangkakan Itmex akan menjadi salah satu yang mendapat kita kata perhatian lah. Dan tuan-tuan dan puan tengok ni, dah gayat dah ni. Saya tengok Itmex ni masa harga dia RM1 lebih je. Saya masuk sekejap, lepas tu saya keluar balik. Sekarang harga dia dah RM4 dah. Itulah. Kalau lama sikit kan, ramai orang cakap. Lama, kalau duduk lama. Okey, yang kedua, kalau perasan dalam tahun depan untuk bajet 2026 ada banyak company-company construction. Sebab apa? Kebanyakan sebabnya sebab exchange rate. Dan dalam masa yang sama, kebanyakan company construction kita jangkakan ada dapat kekuatan sikit lah. Ada kekuatan sikit, ada sedikit boost pada tahun depan. Itu yang kita jangka. Kita hanya jangka, kita bukan kata betul-betul jadilah. Okay. So, lagi apa? Kalau ada soalan, boleh tanya soalan. Apa lagi? Dan yang terakhir. Okay. Yang terakhir yang tuan-tuan dan perempuan boleh letak dalam portfolio tuan-tuan dan perempuan adalah Johor State Sector. Siapa duduk Johor? Siapa duduk Johor? Cakap saya. Ayah saya asal Johor. Kira technically wife saya pun asal Johor. Jadi memanglah kebanyakannya memang rapat dengan Johor. Walaupun saya lahir di Selangor, tapi memang dekat dengan Johor. Kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke Johor, kalau tuan-tuan dan perempuan pergi ke JB terutamanya, saya boleh bagi tahu JB sangat different. Saya hari tu melawat Sunway. Saya melawat Sunway ni, kita orang jumpa dengan management Sunway lah. Sunway. So kita bincang pasal dia punya stok. Waktu tu dia ada, saya lupa lah dia nak privatize ada satu. Saya lupa apa ada satu dia nak privatize tu. Tapi tuan-tuan dan perempuan tengok saham Sunway sekarang berada di mana. Dan inilah hakikat sebenar Sunway punya situation. So jadi tuan-tuan, kalaulah hari ini Sunway ni, tuan-tuan dan perempuan tengok kenaikan harga Sunway ni, macam mana, kenapa Sunway ni naik harga banyak macam ni kan? Tuan-tuan dan perempuan pergi tengok development Sunway di Madini, bandar Medini. Sangat advance lah. Dia kuasai lah kawasan sana. Okay, how about Sarawak Company? Okay, buat masa sekarang ni, saya sebenarnya overview pada Sarawak is good. Saya ada beberapa selection untuk company Sarawak. Cuma company Sarawak ni, dia sekarang ni, dia ada satu company. Okay, kita kena faham tau. Banyak lagi company di Sarawak yang ada tersenarai dekat dalam bursa ni. Dia kira kata dia macam mana, dia ada parent dengan ada company utama dia, lepas tu dia ada proxy dia di Sarawak. Company utama dia ada proxy dia di Sarawak. So dia masih kurang lagi company yang pure Sarawak. Tapi di Sabah ada satu, untuk orang Sabah ada satu saham yang memang pure business di Sabah dan dia memang tersenarai di bursa dan bisnesnya total di Sabah. Ini saya jumpa dengan dia punya owner dan saya pun kagum. Saya respect gila dengan daripada Pulau Kalimantan ni, Sabah dan Sarawak. Mereka mempunyai visi yang hebat.
Salah satu dia contoh LW Sabah. Siapa tahu LW Sabah? Siapa ada own? Kita ada, memang kita ada own lah LW Sabah ketika itu. Dan salah satu ketika ini, waktu kita membeli, saya membeli LW Sabah pada 0.78. Sekarang LW Sabah dah naik 1.4. Okey. Waktu ni kita entry pada waktu ni lah. Kenapa waktu ni entry? Saya bukan entry pasal technical ke apa ke. Saya entry Sabah ni, okey, salah satu sebab kenapa saya entry LW Sabah waktu ni ialah sebab saya faham bisnes mereka di Sabah macam mana, dan saya respect dan saya rasa ada prospek yang saya tak pernah view, saya tak pernah nampak. So dekat situ kita dapat tengok apa hasil daripada kenaikan harga lah di LW Sabah lah. Dan kita dapat lihat, kalau kita nak tengok siapa the major shareholder, okay, overview, sekarang ni kebanyakan KWSP pun dah masuk di LW Sabah. So ini salah satu. Maybank Investment ada, ASM Amanah Saham Mara pun dah masuk di dalam Sabah, LW Sabah. So jadi dulu LW Sabah ni semua adalah owner-owner dia je pegang. So jadi nampak tak? Okay, Pansa merupa syarikat Sarawak Kad Besar. Betul. So dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, banyak discussion kita boleh lihat, dan insyaAllah nanti kita akan discuss ada info apa IPO baru. Okay, untuk platform Mumu, di dalam platform Mumu tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat akses lah. Kalau kata nak dapatkan IPO, sekejap saya share. Dia okay, biasa. Okay, dekat sini. Mana market Malaysia. Okay, so sekarang ni kita pergi ke economic calendar. So dekat sini kita boleh tekan IPO. Okay, siapa-siapa yang nak tengok tentang maklumat, terutamanya tentang IPO yang ada, yang bakal listed ke ataupun yang dijangkakan listing, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi dekat tekan Malaysia. Dekat sini boleh pergi dekat economic calendar. Dekat economic calendar ni tuan-tuan dan puan-puan boleh check lah. Dekat sini boleh screen kan. Katalah dekat sini nak berita daripada lama, MAN ke, select nak berita apa, Malaysia. Oh, tak ada lah Malaysia. So tak ada berita Malaysia. Saya minta maaf Okay. Mana? Saya rasa dalam handphone. Dalam handphone ada. Sebab okay, platform Mumu dalam yang ni platform trading tau. Okay, dalam komputer ni platform trading. Dia bukan platform IPO. Dalam handphone dia sangat lain. Nanti next session saya akan buka untuk handphone pula supaya kita boleh tengok handphone punya platform Okay. Pendapat tuan tentang foodie. Okay. Buat masa sekarang ni pendapat saya foodie, tak silap saya foodie bukan syariah. Saya berpendapat buat masa sekarang ni, kalaulah tuan berminat nak pergi dekat foodie, okay, pertama dia, apa yang saya boleh cakap pasal foodie ni, first of all, foodie secara daripada valuation dia, kita masih belum expect nak banyak benda lah, dan dia punya financial pun belum keluar lagi apa semua. Cuma daripada dia punya white paper dia punya prospectus, kita melihat bahawa di dalam foodie ada good potential business untuk ke overseas. Okay, untuk ke overseas. Maksudnya dia bukan hanya Malaysian market. Cuma kita kena faham tau, untuk media ni dia bergerak sangat pantas dan dia berubah sangat pantas. Itu concern kita untuk foodie adalah how dia adapt dengan changes. Bagaimana dia adapt dengan perubahan demand, perubahan attention, perubahan ni lah. So itu pendapat saya tentang foodie dah. Dan yang paling penting sekali, kalaulah management dia mampu membuktikan bahawa mereka mampu berubah dengan pantas seperti perubahan media berubah dengan pantas, maka kita boleh assume yang foodie ni akan naik lebih tinggi dengan projection yang cukup tinggi. Buat masa sekarang ni, kalau kata daripada segi pegangan, kita masih belum lihat mana-mana institution pegang foodie. Okay, dia belum pegang foodie lagi. So, foodie masih lagi belum syariah lah. Kita belum syariah. Itu dekat sini, dekat Momo boleh tengok dekat atas ni Kalau tuan-tuan dan perempuan boleh tengok, nak beli saham mana-mana, tengok dulu ada logo kat atas ni, logo hijau. Kejap saya cari saham yang syariah. Tuan-tuan dan perempuan boleh tengok ada logo hijau dekat atas ni. Okay.
Kalau Aeon ni dekat atas ni ada logo hijau syariah. Okay, so dekat situ kena hati-hatilah bagi yang melabur dalam saham syariah. Okay, so itu saja daripada saya untuk sesi malam ini. Panjang daripada 9.30 tadi sampai pukul 11. Kalau ada apa-apa soalan, CloudPoint. Okay, last CloudPoint kalau ada yang tanya pasal CloudPoint. Okay. Betul lah ni CloudPoint. Sekejap saya tak familiar dengan CloudPoint, tapi saya boleh tengokkan lah. Saya tahu yang CloudPoint Cloud DPT. Dia saya tahu masa di IPO je dulu. CloudPoint masuk IPO ketika waktu tu IPO tengah hangat. CloudPoint masuk IPO ketika IPO tengah hangat lah. Waktu tu memang ramai yang untung gila kau punya IPO lah dalam CloudPoint. Itu saya tahu lah. CloudPoint, TT Vision, ini semua yang masa tu untung 100% punya lah. Okay, satu hari saya ada satu klien, waktu tu dia untung IPO TT Vision 24,000 satu hari. So waktu tu lah. Tapi sekarang tak dapat lah, dah berakhir dah zaman tu. CloudPoint Technology Principal Investment Holding through subsidiary CBS Engagement Provision IT Solution Cyber Security Solution and Internet. Okay, so sekarang kita tengok chart. Dalam masa pertama kita tengok financial dia. Okay, financial, income statement, balance sheet, cash flow, dan insyaAllah nanti one day kita akan go through. Saya akan ajar tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan dan perempuan berminat nak tahu pasal macam mana nak tengok cash flow ni, kita akan ni, saya go through sekali glance, saya dah tahu apa yang saya nak tengok. Dan apa yang saya bagi tahu, dia punya company is kita kata I think quite new lah dalam bursa. Dalam bursa mungkin kita nak tengok banyak lagi. Tapi daripada segi kita kata growth, dari growth tu yang kita nak tengok. Okay, daripada segi technical pula. On technical part, biasanya kalau kita tengok price dia dah naik macam ni dan dia go macam ni, satu perkara, if you want to go secara general dia, ini adalah fasa yang kalau kita nak trade, kita kena be very careful lah. Dan dia ada satu yang open gap macam ni pun kita kena careful. Kalau kita tengok yang secara macam ni, okay, secara macam ni, kita kata fasa ni trading dalam range lah. Trading dalam range. Adakah dia kemudian kita go pada pada price structure pula. Okay, pertama dekat sini dia dah create apa yang saya panggil dekat sini tadi. Okay, sekejap Okay, kalau kita tengok dekat area sini tadi. Okay, nampak tak dekat sini? Kita tengok dia dekat sini, ni resistance dia. Okay, kita nampak dekat sini resistance. Dia tak dapat break dia punya resistance, exhausted, dia price drop. Dan dekat bila price dah drop, apa yang berlaku? Okay, this is a serious concern. Dekat sini dia ada satu downtrend volatility kat sini. Kemudian tapi kat sini dia nampak tak dia trading dalam range. Ini dia exhausted, dia drop. Dekat sini dia create lagi satu yang kita panggil sebagai high low ni lagi. So ini adalah apa yang kita boleh cakap sebagai indikatif lah, sebagai penanda aras lah. Bila dia create high low ni tadi, high tapi low, maknanya market structure dia adalah downtrend punya market structure. Ni secara simple lah. Kita tak
tak apa nama dia, tak ni lah. Okay, bagi sesiapa yang minat, kata minat nak trade ataupun minat nak mula melabur di dalam Bursa Malaysia, boleh DM saya, saya boleh bantu untuk buka akaun Momo. Dan insyaAllah modal tak payah besar-besar. Saya tak ada kata ribu-ribu ke puluh-puluh ribu ke, tak ada. Mula modal yang sesuai dengan tuan-tuan dan perempuan. Tapi di Momo, kalau mula modal pada RM1,000, kita ada bagi free gift, kita ada bagi saham percuma. Dan modal tu tak nak trade dulu pun tak apa, boleh park dalam akaun Momo, dalam trust account. Trust account kita adalah di bawah Maybank iTrust. Pulangan dia dalam around 6% per year. Kalau tak trade pun tak apa, RM1,000 dapat pulangan 6%, siapa nak bagi kan? So itu kelebihan lah. Okay. So kalau kita tengok CloudPoint ni tadi, apa yang saya cakap, dia berada dalam situasi downtrend. So berhati-hatilah. Okay, sebab apa? Kita di Malaysia, kita beli apabila harga nak naik. Kita tak beli kalau nak turun ni, elakkanlah. Okay. Tetapi saya tak tahu. Kadang-kadang mungkin tiba-tiba dia naik ke atas balik kan. Tu semua wallahualam. Okay, buat masa sekarang ni kita nampak dia ada dalam range. Dan dia sebenarnya kalau kira all time high tak berjaya breakout, dia create high low. So dekat situ kita tengok dia go downtrend lah. So itu secara basic lah. Dia ajar ke TA dan FA? Saya akan ajar TA dan FA untuk yang newbie. Tapi memang kita minta untuk newbie practice. Dan saya selalu upload video-video saya dekat YouTube. Boleh ulang-ulang, tengok banyak kali. Kalau tak faham boleh tanya saya lah. Sebab education ni sebenarnya tak perlu bayar, free je. Apa yang saya, kalau tuan-tuan dan puan-puan buka dengan saya bagi support lah, sokongan. Contoh ada isu apa-apa tak faham, saya menjawab soalan lah. Tapi education saya bagi free je dekat dalam YouTube. Boleh lah nak share dengan kawan-kawan. Share Jejak Labo. InsyaAllah Jejak Labo buat masa sekarang ni, apa yang tuan-tuan dan perempuan tengok ni adalah main account Jejak Labo. Mulai patutnya minggu ni, tapi tak sempat. InsyaAllah minggu depan kita akan splitkan Jejak Labo. Kita akan ada 3 akaun baru, di mana Jejak Labo yang ini main. Kemudian kita akan ada Jejak Labo Trading. Dan last but not least, kita akan ada Jejak Labo News lah untuk berita. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang minat nak berlabur dalam Bursa Malaysia ataupun US market, okay, kita boleh lah jenguk-jenguk US market malam ni. Wah, menarik lah, macam kita pergi travel pergi US pula. Kita jenguk-jenguk US market. So kita pergi ke market, kita pergi tengok ke US market, United States malam ni. Oh, hijau. Hijau di sana. Kulihat hijau. So ini semua saya jujur cakap dengan tuan-tuan dan perempuan, US market ni kalau nak trade lagi gila, lagi sedap, lagi menarik. Bukalah, tengok ni kita buka Tesla. Kita buka Tesla. Tengok quotes dia. Nah, ni saya tunjukkan tuan-tuan dan perempuan. Okay, ini quotes dia. Apa yang tengah berlaku sekarang dekat dalam apa? Ni. Yang ni Tesla Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok ni. Tengok tengah berlaku. Tak sempat nak tengok mana order ni. Ini dekat Momo je boleh buat lah. Kalau dah tengok hijau macam ni, tengok berapa ramai orang keluar masuk. Saya tak tahu daripada negara mana. Ada yang beli satu-satu. Tengok depan ni, ada satu-satu. Ada beli yang sampai beratus-ratus. Ada beli 3,000. Tengok ni. Tesla tak ada dividen tapi boleh trade. Tak ada masalah Tesla. Asalkan kita ada asalkan ada skill nak trade, boleh trade. Nampak? Ini adalah contoh kita punya platform. Apa yang platform kita boleh share dengan tuan-tuan dan perempuan boleh gunakan. Okay, tiba-tiba tadi hijau kan. Sekarang kita tengok sell order dah masuk. Lepas tu buy order masuk balik. Okay, inilah trading. Inilah dunia trading. Inilah stock trading. Inilah dekat floor punya situation. Okay. So ini summary dia. Ini summary. Tuan-tuan dan perempuan tengok regular hour. Okay. Tapi ini tickers lah pergerakan dia. So biasanya orang kalau nak trade, dia tak trade banyak. Okay, kalau ni kita dah tengok Tesla. Kita tengok sekarang market US tengah buka. So kita tengok Meta pula. Kan saya dah cakap downtrend. Kita dah cakap downtrend. Tadi dah cakap. Tengah-tengah ni kita dah cakap downtrend. Mesti punya. Kita pergi detail.
Tengok semua menjual. Berapa nak buka akaun sedia dengan Momo? Free je. Tak ada bayar. Tak ada nak buka akaun free buka akaun free. So platform semua percuma. Ni lah education pun kita bagi dekat dalam YouTube je. Apa yang fokus interaction dalam market tu lah. Yang fokus dia kita interaction dalam market. Boleh DM saya kalau nak buka account, boleh buka. Tengok ni tadi kan. Okay, siapa yang tahu tadi saya ada buat review Meta. Saya cakap Meta akan downtrend hari ni. Meta akan drop hari ni. Dan sekarang ni kita tengok tuan main option. InsyaAllah saya ada sikit lah. Saya bukan kerap sangat option. Ada sikit saya tengok option. Sebab option ni a bit more calculative. Ada few option. Biasa dalam portfolio saya suka diversify option. Sebab apa? Option ni saya suka guna dia sebagai hedging tool lah. Hedging tool. Untuk certain waktu saya menguruskan fund, saya guna option untuk hedging tool. Okay, yang dah buka account Momo boleh guide ke? Saya macam ni, saya punya education free je. Saya guide je, cuma kalau nak dapatkan consultation, kalau ada nak interact dengan saya, biasanya boleh PM. InsyaAllah saya boleh tolong. Tapi bukanlah kata sebab account tu kita tengok status account macam mana, boleh pindah ke tidak macam tu lah. Okay. Option tu apa ya? Option tu bahasa Melayu dia pilihan. Dalam bahasa mudah dia pilihan kita nak beli atau tidak. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, nantilah saya ajar satu hari, nanti saya ajar pasal option. Kita pun dah masuk dekat pukul 11 ni. Dan insyaAllah kalau tak ada apa, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok video ni semula di dalam YouTube. YouTube pun di Jejak Labo. Bagi yang nak tahu option, InsyaAllah nanti saya akan announce. Boleh follow saya punya page. Kita akan announce bila kita nak buat pasal option. Tapi minggu depan InsyaAllah kita nak fokus pada ETF lah. Dan tuan-tuan dan perempuan, secara live tadi tuan-tuan dan perempuan tengok saya review Meta pada awal tadi. Market buka dan sekarang kita tengok Meta memang downtrend. Dan Meta dah drop untuk hari ini sebanyak berapa persen ya. Meta dah drop 0.6%, 0.5% lah. Okay, tapi ini baru opening. Kita tak tahu lagi tengah-tengah nanti macam mana. Okay, kalau kita tengok, ini kita tengok awal ni tadi sebenarnya, tapi kita boleh tengok juga 15 minutes. Kita ada 3 minit harga macam ni. Ni harga 3 minit untuk chart dia. Tadi opening dia naik sekejap, lepas tu dia drop. Kalau tengok pattern ni, sekejap kita tengok daripada pattern ni, saya kira ada strong momentum. Saya tak pasang indikator lagi. Kalau saya nak tengok, saya kena pasang few indikator. So dia memang open tadi, dia go downtrend. So itu sajalah untuk saya untuk malam ini. Dan terima kasih bagi yang hadir. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sangat interaktif. Dan saya harap saya dapat berkongsi segala knowledge yang baru untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dan di sini juga saya nak mengucapkan kepada tuan-tuan, saya nak berterima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan. Mana-mana yang nak buka akaun, boleh buka akaun dengan saya. Boleh DM saya di TikTok ni, kata nak buka akaun. Dan saya insyaAllah saya akan bantu satu persatu lah untuk buka akaun bersama dengan Momo. Dan saya akan guide tuan-tuan dan perempuan. Sekian saja video ni. Tadi untuk rakaman, saya ada put rakaman dia di page yang panjang lah. Dekat medium panjang. Ini pun dah 2 jam sebenarnya. Okey, itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.